Okey, assalamualaikum guys. Alamak, mak. Okey guys. Okey, ini kandang kita selepas 9 bulan guys. Kita tengok keadaan pasir dia guys. Tu dia. Memang dah 9 bulan kita tak maintain bawah dia. Kutip taik dia pun belum lagi guys. Dah lama dah. Tu dia guys. Tanah memang keras lah guys. Tu keras. Tapi masih elok lagi lah guys. Tu. Sawit. Sawit ke mentega nama dia ni? Sawit. Ni mana? Dia memang suka ni. Apa ni? Main angin mentega tu. Duduk depan. Dia dah keluar. Tu guys. Macam tu lah guys. Tanah dia memang okey lagi lah. Ni basah bawah dia ni. Okey. Hari ni kita bawa dia keluar lah. Jalan-jalan. Bawa dia keluar. Ni. Sini. Okey tak? Yang ni jinak sikit guys. Boleh pegang-pegang dia jinak lah. Ini dia tak patut. Yang ni satu lagi yang si Sawit ni dengan si isteri dia ni, dia kalau kita buka pintu dia memang keluar lah. Dia memang suka keluar jalan-jalan berdua, nampak tu. Kalau si mentega ni, kalau kita buka pintu, dia tak nak keluar guys. Macam tu guys. Saya pun pelik lah. Biarlah dia duduk dalam tu. Saya nampak lubang ni guys. Ayam ni korek ni. Ayam ke apa yang korek tu? Dia korek situ. Ini macam tikus ni. Tai tikus. Bulat-bulat macam ni. Mak. Ada lagi lah. Esoklah kita refill. Nampak macam tai tikus. Hai. Dia ni menjinak, ada full orang. Okey, tadi kita kutip telur dia guys. Ni telur dia guys. Aduh, yang ni rasanya semalam punya ni. Sebab semalam kita tak kutip. Ni lonjong guys, panjang telur dia. Besar dan panjang guys. Besar dan panjang guys. Telur dah cantik dah, color dia warna koko guys. Kita letak situ dulu. Dan telur si mentega ni ada pecah guys. Bila lah kita nak buat dia punya tempat simpan tempat telur tu kan. Tempat telur dia tu. Lama. Tempat telur dia kat sini. Kita on the way nak buat guys. Ini guys ni. Makisa. Buah dia. Buah makisa. Banyak dah ni guys. Buah makisa. Ni. Tu. Banyak dah. Sini. Banyak buah makisa. Aduh. Tu dia makan bayam Brazil guys. Biar je dia makan. Memang kita tanam ni memang semua untuk sini semua untuk ayam. Ambil kat sini kan. Ni panjang sikit, dah panjang kan. Tu gunting kat situ. Tak apa, boleh ni. Takut dia tercabut sekali dengan akar.
Potong dari bawah lah San. Ni ambil gunting San. Ni. Potong dari bawah San. Oh ni kita refill hari tu sebab makanan dia habis. Ni tarikh kita refill lah. Kita nak tengok kita tak tulis lah atas ni. Rasanya 5 hari bulan 3 hari bulan guys. 3 hari bulan 11 2025 Selasa. Nanti kita cek balik lah tarikh dia bila. Sebab Selasa kita dah tulis dah. Alamak. Dalam ni ada apa guys? Takut ada apa ni? Snake ke apa kan? Tu telur dah pecah. Waduh, telur dah pecah guys tu. Yang ni tengah kemang-kemut ni. Nampak tu. Tengah kemang-kemut ni. Dia nak bertelur lah tu. Nampak. Nak bertelur. Tengah proses nak bertelur. Tapi itulah. Yang ni yang rajin bertelur. Yang kecil ni jarang bertelur. Sebab bontot dia labuh kot yang tu. Alamak. Jom kita tengok. Aduh. Jom kita tengok anak ayam kita guys. Ni pokok memang lebat gila lah. Pokok ulam raja guys. Kita memang potong dia ni bunga dia supaya ni macam tumbuh bunga ni kan. Kita buang. Lihat pula ni. Buang yang bunga dia ni. Biar dia naik cabang baru lah. Ni macam yang ni. Ni banyak guys. Rasanya anak pokok ni dah ada kat bawah ni guys. Halo. Tu anak ayam yang kita baru letak guys. Dalam ni. Tu ada 2 ekor anak ayam yang kita baru letak guys. Yang lain alhamdulillah guys, semuanya sihat. Tengah geliat kaki guys. Tu yang tu. Tengah geliat kaki dia. Kepatah ke? Tak, memang dia tengah geliat kaki dia. Ni memang. Hello, how are you? Ni kacut ni guys. Ni. Hitam ni. Tak kokong. Okey guys. Alamak guys. Ni pokok gelenggang kita. Memang ayam makan lah. Tak keluar lagi ke telur tu. Kita tunggu dia ni. Kita nak ambil telur dia. Sebab sangka yang sebab dekat RR ni, dia habis dah sebatnya telur. Ada. Okay. Besar ni guys, tengok ketinggian dia.
tinggi lutut guys. Tahu tak guys? Ni biar jalan dia guys tu. Kita Okey guys, Assalamualaikum. Update hari ni guys, kita lepaskan sawit dengan isteri dia jalan-jalan guys. Okey, Assalamualaikum.